Thomson pun keluar dengan saiz yang kecil. Ini dia mini Thomson crossbody. Kalau you all tengok dekat sini, sama juga 4 segi dan sangat comel ya. Masih lagi boleh masuk iPhone 15 Pro Max dan juga small wallet. Kalau you nak pakai hari-hari, boleh jadi bag yang akan fit dalam penampilan you sebabkan design dia ni memang minimalis, eksklusif. Jom tengok saya pakai. Ruangan dia satu je tapi dia full zipper. Ini adalah warna black and white. Saya tak pernah ada, so look at this. Very stylo kan? Dan kali ni sebenarnya musim bunga ada polka dot. Kalau you all suka style polka dot, boleh dapat ada warna putih, warna orange, kuning. Kuning ni lawa sebenarnya. Kalau you all suka warna ceria, you all boleh dapatkan ni, or you all boleh dapat warna navy blue. But untuk saya pilih untuk ada warna black and white. So kalau kita nak compare yang saiz kecil ni dengan original size ni, regular size ni, banyak sangat beza. So you boleh buat pilihan yang mana satu. Kalau suka bawa barang banyak dan memerlukan ruangan yang besar, ini memang sangat berbaloi sebab harga dia sangat berbaloi. Yang ini just for daily use, sangat-sangat praktikal.